Waktu nak minta hutang, nak beli kereta, nak beli motor, nak ambil personal loan, tak ada pun dia cakap pasal riba. Waktu nak sign tu, dia patut tahu pasal riba. Tapi bila dia dah tak mampu untuk bayar hutang tu, barulah dia nak mengeluarkan persoalan hutang dengan riba. Apa cerita? Kalau you tak nak bayar riba, you tak payahlah ambil hutang tu awal-awal. Janganlah bila orang minta you bayar balik you punya hutang tu, termasuklah installment dan juga riba yang you cakap tu, lepas tu you nak gunakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis macam menunggang agama. Ada satu benda yang nak cakap, ya, kalau lah you tak nak bayar riba tu pun, hutang, ya, prinsipal tu you tetap kena bayar juga. So you nak lari dekat mana sekarang ni? Apa lagi ayat-ayat Quran yang you nak tunggang untuk elak bayar hutang? Lepas tu kan, ya, cakap pasal riba, ada je Islamic financing. Benda tu bukannya riba, itu dinamakan sebagai profit. Kalau you nak argue benda ni, argue lah dengan Majlis Fatwa Negara. Tapi kalau you dah sign the agreement untuk ambil hutang tu, dah terlambat lah, tolong bayar, ataupun ada orang akan tuntut balik lepas ni. Riba ni di mana-mana, sehingga kan kita ni diberi amaran, kalau kita terlibat dengan riba, kita berperang dengan Allah dan Rasul. Tapi kita masih riba juga. Okeylah, kita tak mampu dan mungkinlah jadi darurat, kita beli rumah melalui sistem riba dan terpaksa. Tetapi masalah dia, kita ada ke berdoa pada Allah pun nak keluarkan kita daripada riba? Pun tidak juga biasanya. Jadi maknanya kita pun ada berusaha dan menyerah perkara ini kepada Allah. Kalau tidak, benda ini akan berterusan. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasalong.com atau hubungi 019 359 1000.